Sambung lagi lah cerita ni. Tayar pun bunga dah hilang, bentuk pun dah petak. Tayar baru ni ada je, tapi malas nak tukar. Screw head ni pun dah patah hari tu. So hari ni kita pasang semula semua tu. Ni apa nama dia? Start ke screw? Dah sampai dah. Jomlah kita pasang. Tak susah mana lah, masukkan je sap tu. Ikat ketat, dah settle. Sumbat head cun-cun, masukkan nut, ikat ketat-ketat. Part ni paling penting, kena betul-betul ketat. Jangan main-main, nanti headnya terangkat. Siapa nak tolong kau kat tepi highway? Sidailah kau sorang-sorang dekat situ. Nak beli kepala plug, modal tak ada lah. Pasang macam ni je lah. Janji hidup, janji api tu tak terpercik keluar. Korang jangan tiru pula. Aku rasa macam ramai je buat benda sama. Skru head dah ketat, skru tanduk head pun dah ikat. Yang ni macam tak kena lah, macam kena tukar juga. Tiba-tiba dia datang. Logik akal yang aku cerita pasal angin tu, aku rasa salah lah. Semua kata terbalik. Ikut arrow cover tuti tu baru betul. Kalau fikir betul, iya macam ni lah. Bau sama, bau ngam. Bau betul, bau cun. Nampaklah dia tu sekata. Belah sini macam tak meriah lah. Awam sangat. Aku tak boleh awam-awam ni. Tiba-tiba dia datang cover TZM. Ni lama makin gatal. Botak kepala aku. 1, 2, 3. Cak bang. Barulah tak awam. Nampak dah dia punya garang. Dekat mataku merecik hawa. Karburator dah pasang. Semua macam dah lengkap. Dah ada, dah cantik, dah kemas. Kepala plug tak ada, tak apa. Itu fikir lain kali. Satu lagi masalah timbul. Aduh, kacau mood betul lah. Hos ni dah keras, tak boleh cocok dekat karburator. Aduh, gagal. Nampak gayanya memang tak boleh hidup lah motor ni hari ni. Dengar bunyi ke tu? Sambung lain kali lah ya. Bye.